Assalamualaikum. Hari ini saya mau buat bosor sayur. Saya gunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Sayur nangka muda dipotong kecil. Sayur bunga kantan. Masukkan nasi yang telah disejukkan atau lebihan nasi semalam pun boleh. Boleh elakkan pembaziran daripada basi. Jangan lupa ya, pastikan sayur kita kering dan tidak ada air untuk elakkan bosor kita rosak berkulat. Gunakan bekas yang besar supaya mudah untuk kita campurkan ke semua bahan. Masukkan serbuk panggil dan garam. Panggil dan garam adalah bahan yang mengawetkan dan bikin bosor tahan lama. Kasih campur semua bahan. Lepas tu, masukkan ke dalam bekas. Kasih mampat dalam bekas tapi jangan terlampau penuh. Tutup bekas guna plastik dan tutup menggunakan penutup. Tunggu dalam 1 minggu ke atas. Untuk bosor, kita masak dan boleh goreng. Selamat mencuba!